해도 됩니다. 교권보호국 감독관에게는 한 가지 특수한 권한이 있습니다. 교육 방식에 그 어떠한 제한도 없다. 쉽게 설명드리면 말로 해서 듣는 놈은 말로, 때려서 듣는 놈은 때려서라도 가르칩니다. Ada kosong lagi tak? Memperkenalkan Teacher Lesson, sebuah K-drama terbaru yang mengejutkan dunia, membentangkan tentang sebuah pekerjaan yang sangat diidami oleh kesemua umat manusia. Jadi drama ini menceritakan tentang sebuah kumpulan ERPP atau Biro Perlindungan Hak Pendidikan yang telah ditubuhkan oleh Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan Korea Choi Gang-seok. Dalam cerita itulah, tujuan utama biro ini adalah membantras mana-mana pihak yang telah membuat masalah di setiap institusi pendidikan di Korea. Buli, gangsterisme, korupsi, dadah, mak bapak yang terhenti jaga anak. Dan organisasi ini telah diketuai oleh Nazir BPHB ini, iaitu Nahwa Jin, watak utama kita. Saya baru tahu yang Nazir ni pengawas rupanya. Saya ingatkan guna untuk nama orang je. Dan tak silap, biro ni telah diberi imuniti oleh kerajaan rasanya. Sebab diorang cakap boleh buat apa saja yang diorang nak. Pada awalnya, drama ni standard drama bully Korea yang selalu kita tengok lah. Pelajar kena bully, lepas tu hero datang selamatkan, lepas tu semua orang bahagia. Tapi lepas korang tengok lagi drama ni nak beritahu yang setiap pokok pasti akan ada buah yang buruk. Pokok pelajar, pokok guru, pokok ibu bapa, pokok tikus, semua sama dia. Dan saya sebenarnya lagi minat cerita orang yang menyalahgunakan kuasa dan keistimewaan yang diorang ada. Terutamanya dua ekor natang ni lah. Dan memang puas hati sangat bila diorang kena rasa cili diorang sendiri. Dan ya, watak utama ni ada macam dendam peribadi. Tapi jujur cakap saya tak berapa minat sangat pasal tu. Dan bagi saya, watak MVP drama ni ialah Tuan Menteri Pendidikan tu lah. Beliau yang sebenarnya paling layak berdendam dari watak utama. Tapi menahan diri beliau dan memilih jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Satu ayat ni yang buatkan saya minat dekat dia. BPHP tidak berpihak kepada guru atau pelajar, tapi berpihak kepada mangsa. Ayat ini menunjukkan beliau betul-betul ambil kisah kepada orang yang teraniaya dan mahu menjadikan institusi pendidikan tempat yang selamat untuk pembelajaran. Tapi malangnya beliau hanyalah seorang watak fiksyen dalam cerita fiksyen. Watak lain pun best jugalah. Kita ada pakar IT Bong Kun-dae dan kita ada Im Han-rim, seorang perempuan gila. Dan mestilah kita ada watak utama kita, Nahwa Jin, yang sangat badass, yang memandu cerita dalam drama ini dengan kekuatan dan intelek yang agak luar biasa. Apapun, drama ni sangat disyorkan untuk ditonton. Ada 10 episod dan setiap episod berdurasi 1 jam gitulah. Boleh je habiskan dalam masa 1 hari. Dengan cerita diorang nak buat musim 2 dan agaknya apa lagi lah kes yang akan diorang selesaikan pada musim 2 nanti. Okay, bye! Aku nak pukul orang lah.